Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Confirm satu hari nanti kita tak ada gaji. Mungkin faktor usia, dah pencen. Mungkin faktor kesihatan. Mungkin faktor musibah terjadi dalam hidup kita. Ataupun musibah terjadi dalam hidup ahli keluarga kita yang tak membolehkan kita bekerja. Real case. Banyak case yang sampai kepada saya. Ada seorang yang nak pencen. Dia nak pencen lagi 5 tahun. Ditanya saya, perancangan dia nak pencen lah. Dia nak nampak bisnes public go, dia rasa nak buat full time. Saya tanya, Puan, duit simpanan KWSP ada berapa? Ada 500,000, setengah juta. Ui, saya rasa bagus. Saya cakap bagus. Loan tinggal berapa lagi nak kena bayar? Pun setengah juta. Tuan-tuan nampak tak? Lepas bekerja berpuluh tahun, ending dia zero. Umur 50-an baru tahu formula kekayaan ni tuan-tuan. Yang sesimpel ni. Ilmu kekayaan yang simple ni, umur 50-an baru faham. Nasib baik join training, seminar dalam G100, baru faham. Tak apalah puan, saya cakap ada masa lagi 5 tahun. Belajar ilmu kewangan, jadi dealer public gold. Belajar macam mana nak dapat income pasif. Kita ada program program bantu dealer public gold untuk dapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif 5,000 ke 10,000 sebulan dalam masa 24 bulan. Belajar. Kita punya training kita ada. Mungkin tuan-tuan rasa betul ke? Tuan-tuan datang training tengok. Jangan percaya saya cakap saya. Training tengok dengar orang yang dah berjaya. Sempat lagi. Kalau siapa nak pencen lagi 5 tahun, sempat lagi. Datang belajar betul-betul. Buat betul-betul. Ini bukan skim. Bukan skim cepat kaya. Join. Cari orang. Bukan. Belajar betul-betul. Dapatkan ilmu. Okey? Dalam masa 24 bulan kita ada training. Okay. Bisnes public gold boleh jadi harta. Emas boleh menyelesaikan masalah kewangan. Okey. Tuan-puan, tentang tabungan ni tuan-puan, sepatutnya setiap kita kena ada tabungan 6 hingga 12 bulan gaji. Setiap kita sepatutnya ada simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Kalau tak ada 6 hingga 12 bulan, at least 3 bulan. Selagi tak ada 6 hingga 12 bulan gaji, tak payah sibuk dengan melabur. Cari duit, dapat duit, saving. Cari duit, dapat duit, saving. Saving. Jangan sibuk melabur, tuan-puan. Kalau belum ada 12 bulan gaji, tuan-puan. Sebab apa? 6 hingga 12 bulan gaji, ini dana kecemasan. Anything happen, kita boleh bertahan 6 hingga 12 bulan. Tapi kalau tak ada saving, anything happen, zero. Tuan-puan, hari ni kita semua ada gaji. Tapi kena ingat, satu hari nanti, kita semua tak ada gaji. Confirm satu hari nanti kita tak ada gaji. Kekayaan, itulah saya sebut, kekayaan bukan tentang berapa besar gaji. Kekayaan tentang berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Confirm satu hari nanti kita tak ada gaji. Mungkin faktor usia, dah pencen. Mungkin faktor kesihatan. Mungkin faktor musibah terjadi dalam hidup kita. Ataupun musibah terjadi dalam hidup ahli keluarga kita yang tak membolehkan kita bekerja. Jadi yang menentukan berapa lama kita boleh bertahan ialah ini. Berapa banyak tabungan, berapa banyak harta, berapa balance hutang yang kita masih tanggung. Inilah yang menentukan. Jadi kalau kewangan tuan-puan masih lagi dalam keadaan ada kerja, ada duit, tak ada kerja, tak ada duit. Ini kewangan yang saya sebut, KS sebulan, makan sebulan. Tak boleh KS, tak ada makan. Ini bukan waktunya bermewah-mewah. Ini waktunya fokus, tabungan, tambah harta, tutup hutang secepat mungkin. Nak bermewah waktu bila? Bila tuan-puan dah ada harta yang cukup, dapat passive income daripada macam-macam ni, harta yang tuan-puan miliki, tak kerja pun, ni. Tak kerja pun tuan-puan ada passive income. Okey, dekat sini.
Tak kerja pun ada passive income. Guna duit ni tak apa. Nak bermewah-mewah guna passive income, okey. Sebab tu perempuan tak kerja pun bulan depan duit tu masuk lagi.